Dr. Haris. Ya, Prof. Sebelum kita mesyuarat ni, Dr. Haris ada buat satu paper tak ataupun perbincangan dengan JPP, BPP berkaitan dengan perkara-perkara yang kita nak renovate tu dekat bilik kuliah tu, ada tak? Ada, Prof. Hari tu kita panggil Engineer Saiful. Apa dia? Saiful. Cik Saiful daripada BPP. Okey. Dia datang, kemudian kita bincang lah. Kita tengok tempat dan seperti mana kita bincang masalah rawatan NC dulu, kita beritahu dia lah untuk buat cadangan dari segi teknikal dan juga kos. Okey. Itu saya ingat dah 2 minggu dah, jadi belum siap lagi. Jadi bila tolong kertas kerja kena ada daripada KPSK kepada JPE untuk senaraikan bilik-bilik yang nak renovate tu dan anggaran kos berapa. Itu saja, anggaran kos saja. Pasal benda hari nak reserve duit untuk buat benda tu. Maknanya kalau tak detail pun tak apa, reserve anggaran kos supaya kalau berlaku esok jalan lari sikit-sikit pun tak apa. Cuma sebab hari nak block duit tu. Oh, jadi detail tu tak payah lagi ya? Cuma senaraikan bilik-bilik tak payah, cuma maknanya bilik mana akan kita renovate, lepas tu anggaran kosnya berapa. Baik, bilik, satu apa, dua bilik apa, tiga, kalau tengoklah. Tengok semua and then total cadangannya dalam anggaran berapa. Sebab yang penting sebelum BPP masuk kertas kerja tu, kita nak block duit dululah. Baik, bro. Lepas tu setakat ini yang apa nama, mereka nak apungkan kota tu, kita ada bagi cadangan apa tak? Itu kami di kalangan dekan-dekan PTS dah buat perbincangan. Okey. Dah bagi cadangan, kemudian kita buat konsensus dah hantar kepada KPT. Nanti saya hantar saranan pada Prof nanti. Apa yang dicadangkan. Sebab pihak KPT minta tu kan, tu. Ya. Kita tak hantar secara ini juga, Prof, secara konsensus. Okey, elok lah. Apa nama, saya nak kena ada satu salinan. Saya nak bagi dekat IC juga pasal in case apa-apa hal dia tanya, mudah kita nak cerita cadangan kita kan. Baik, bro. Yang Zusha, satu lagi yang nursing tu macam mana? Dah hantar ke belum? Dah hantar dah. Kita tunggu respon daripada MQA pula lah. Bayaran pun dah buat dah. Okey. So perancangan PJK next dokumen yang akan dihantar ke MQA apa? Program apa? Program baru DPLI yang tu pendidikan tu. Okey, yang DPLI tu sampai setakat mana dah? Yang tu kena tanya pihak Kausas lah, sebab hari tu kita kata dah selesai yang dah lulus senat tu. So kita dah mohon sediakan dokumen MQA 01 dan kita minta selepas dah selesai penyediaan dokumen tu nak kena hantar kepada AEDC lah. Itu Prof Yahya ada beritahu banyak yang dah siap lah kan 01 tu kan. Cuma nak tunggu submission ke AEDC. Kita punya jangkaan untuk submission kepada MQA adalah cycle bulan 5, Prof. Apa nama, tolong tengok board jugalah nah. Kertas kerja tu kita akan masuk board juga kan? Ya. Yang ke board tu lah. Cik Marwan ada kan? Saya nampak tadi Cik Marwan ada info board bila tau. Jadi kita kena buat concurrent yang tu. Maknanya yang AADC tolong tengok bagi benda tu lengkap. Lepas tu kita siapkan dokumen. Lepas tu kita hantar PMQA. Tapi sepatutnya sebelum hantar PMQA kita kena dapat kelulusan board dulu.
Cuma untuk lulusan board tu mungkin NC ada cara untuk dapat awal. Itu je lah. So wakil kausa siapa yang hadir ni? Kausas kami dah kontak tapi belum ada lagi rasanya wakil ni. Dokumen mereka tu nanti mereka akan hantar dekat penilai dulu kan. Penilai akan bagi komen report, baru kami minta mereka lengkapkan dokumen 01 lah untuk kami semak setiap satu butiran tu. Pasal MQA pun dia ada time dia untuk kita hantar kan? Circle dia tu. Betul Yang bro. akan datang ni Cycle dia bila? tu ada harinya. Yang akan datang bila? Bulan 5, 17 Mei. Ni apa nama Puan Rafidah, tolong legal depa tu kalau boleh kita complete, kita hantar yang bulan 5, 17 bulan 5 tu. Baik, saya double check dengan Prof Yos setakat mana dah dia punya semakan kelengkapan dokumen tu. Nanti saya akan cuba pantau lah. Kita plan bulan 5 lah, awal bulan 5 ataupun 15 bulan 5 lah nampaknya. Kan, ini pun dah sebulan lagi lah kita kata. Kalau dokumen dah ada tak ada masalah. Tengok korang cukup lagi. Owner yang nak present pun tak masuk lagi kan, Aisyah? Ada dah Teksi tu. masuk dah, teksi dah. Okey. Dr. Rohani ada guna Nadia Izzati. Tapi Dr. Rohani ada nak? Okey, kita mulalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasihi pengarah PJK yang menjadi urustia kepada Mesyuarat Jawatankuasa Pembelajaran dan Pembangunan Program Baru, dekan-dekan, pengarah-pengarah dan juga wakil-wakil dekan dan juga wakil-wakil pengarah yang dapat bersama-sama kita pada petang ini. Suara saya dengar no? Okey. Dengar Prof, jelas. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang ini kita dapat bersama-sama dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pembelajaran dan Pembangunan Program JKPPPP khas kali ketiga pada 14 April 2025 ini ya. Untuk ucapan aluan ini saya ucapkan terima kasih kepada semua dekan-dekan, pengarah-pengarah dan juga wakil-wakil dekan yang telah melaksanakan tugas dengan baik. Di UNISYAM ini kita terus bergerak maju, kita terus bergerak maju dan insya-Allah kita cuba mencapai kecemerlangan yang lebih untuk tahun ini dan seterusnya. Dan kita masih perlukan ramai pelajar. Tadi pun ada seorang pensyarah main jumpa saya, dia tanya kenapa kita tak ikut kenaikan gaji seperti mana yang diumumkan oleh PM untuk kaki tangan awam. Saya kata kat dia, selalunya UNISYAM kita memang ikut hasrat kaki tangan awam dan kerajaan pusat dan kerajaan negeri lah kan. Cuma secara dasar pihak UNISYAM setuju dengan kenaikan, namun begitu pelaksanaannya masih belum dapat kelulusan board kerana keadaan kewangan kita yang tidak mengizinkan. Jadi kos gaji kita pun sekarang ni 2.7 juta, dekat 3 juta sebulan. Jadi banyak tu dan sebab mungkin kerana gaji-gaji kita pun mungkin tinggi lah kot. Tapi kita berhasrat, kita akan ikut dan macamlah dengan bonus baru ni kan, kerajaan negeri bagi 1,000. Kita pun mohon tetapi kelulusannya 250 sahaja berdasarkan kepada kedudukan kewangan. Jadi
Saya cerita perkara ini kerana untuk semua kita faham bahawa jumlah pelajar adalah sangat penting kepada UNISYAM kerana pendapatan kita adalah 100% boleh kata daripada yuran pelajar. Jadi salah satu usaha untuk menambahkan jumlah pelajar adalah kita menambahkan jumlah program-program baru. Jadi apabila ada program-program baru, insya-Allah jumlah pelajar tu akan bertambahlah. Sebab itulah jawatankuasa pembelajaran dan pembangunan program ini sangat penting untuk mendapat kelulusan senat dan seterusnya. Ya. Jadi tadi pun untuk pengetahuan semua, kita baru sahaja selesai mesyuarat dengan Presiden Persatuan Peguam Muslim Malaysia. Mereka main satu tim tadi dan nak bantu kita, dan kita sedang berusaha untuk menawarkan program sarjana muda undang-undang dan juga sarjana muda undang-undang syariah. Jadi ada dua program tu. Boleh 2 in 1 dan juga boleh berbeza. Ini keputusan tadi mesyuarat ini kita nak buat macam UIA lah, LLB. Ada LLB plus syariah. Yang syariah tu yang guna sedia ada tu dah boleh syariah lah. Jadi saya ingat ada lagi beberapa perkara diploma dalam mediation, certificate in mediation, ni semua Persatuan Peguam Muslim akan bantu kita. Jadi kita harap dengan program-program yang banyak ini dia akan menambahkan jumlah pelajar kita di masa akan datang. Ya. Itu ucapan aluan saya lah. Termasuklah pada pagi tadi kita ada rombongan daripada Sekolah Menengah Bandar Sungai Petani. Baru-baru ini saya dijemput untuk membuat rasmian majlis mesyuarat PABG mereka, dan saya mengambil kesempatan itu untuk cerita tentang UNISYAM, program-program di UNISYAM. Rupanya sekolah-sekolah di Sungai Petani pun tak tahu program-program kita. Mereka duk ingat UNISYAM ni syariah usuluddin saja. Syariah usuluddin bahasa Arab saja. Jadi saya kata medik pun ada. Kepada pelajar aliran sains boleh masuk. Itu yang mereka bawa tadi, 100 orang pelajar aliran sains SPM. Untuk lepas ni tahun depan pengarah matrikulasi kita, insya-Allah permohonan pelajar asasi sains akan meningkat. Bila meningkat, Dr. Haris pula tolong ligan kota kita bagi dapat 100. InsyaAllah. Kalau jadi saya nampak kan kita ni kena turun pergi sekolah-sekolah. Saya pun dah beritahu CRC, SRC kena turun pergi sekolah. Dan saya pun boleh je mereka jemput untuk program motivasi ke, PABG ke apa ke. Jadi dalam ruangan tu kita selit promosi kita. Jadi InsyaAllah tadi cikgu-cikgu mai mereka pun terkejut di sekolah bandar tu. Oh, rupanya elok UNISYAM ni memang cantik. Baru hampa tahu, mailah tengok. Jadi tak apa, ini masing-masing kita jalankan tugas masing-masing. Yang SRC dia kena buatlah promosi tu. Yang kita ni kena siapkan barang. Produk kita mesti banyak. Kalau dia macam supermarket lah, mini market lah. Kalau kedai banyak barang, kita pun suka nak pergi. Macam nak barang ni ada, barang ni ada, barang ni ada. Kan? Kalau masuk tak ada. Okey, kita terus. Itu ucapan aluan pengerusi. Saya lalukan semua dan terima kasih atas kehadiran. Untuk Rusia mencatat kehadiran, tolong bagi salam dan juga sebut daripada mana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rafidah AADC.
Rafidah ADC, Dekan KPSK, Pengarah matrikulasi. Pengarah Matrikulasi, KSU. KSU, Pengarah PJK ada lagi. Okay. Wakil Pejabat Bidahari. Siapa yang bising tu? Mikrofon siapa? Prof Yahya tu dengan tu. Ada. UGS. Baru doktor nak masuk. Oh, okay. Ada gangguan siaran tu. Gangguan siaran langsung. Yang Prof Yahya Cucuk tak tadi, elok. Prof Yahya tadi saya ada sebut sembang-sembang sebelum ni bermula untuk DPLI tu tolong siapkan dokumen-dokumen tu dengan bantuan AADC lah ya. Lepas tu kita nak semak, lepas tu kita nak masuk JKPP ni, lepas tu kita nak hantar ke MQA lah selepas dapat kebenaran board. Jadi dokumen tu Pak Rafidah, kita nak buat macam mana ni? Pasal kita sebelum ni dah ada yang nursing tu. Adakah kita nak ambil yang nursing tu sebagai template ataupun macam mana Rafidah? Nanti saya akan duduk balik sebab hari tu kami bincang kami nak buat template lah. Sebab nak sit dengan Uzri nak badat lagi untuk template. Tapi kita pakai yang tu dulu lah. Kita tak boleh guna template yang diploma nursing sebab diploma nursing tu template tu daripada lembaga jururawat. Jadi untuk yang DPLI ni kita kena guna yang template MQA tu lah, yang MQA 01 tu. Okey. Cuma teknisi biar ada panduan yang jelas teknisi, jangan kita tak dapat surat apa pun lagi kan. Lepas kita petang hari tu apa maklumat pun tak dapat. Jadi tindakan yang tak dapat. Cuma kami dah siap table 4 lah. Setakat kami siap table 4. Itu. Okey, bila siap table 4, tolong bagi dekat AADC ya. Puan Rafidah akan cek. Nanti kita akan buat satu mesyuarat khas semakan tu beserta dengan PJK sekali. Lepas tu kita tengoklah. Mungkin yang penting Prof Yahya tolong send apa yang ada kepada AADC dulu lah. Puan Rafidah akan cek lah. Saya ingat Puan AADC, kita dah bagi semua dah yang ada tu. Termasuk dokumen-dokumen support kan. Cuma bagi yang kepada siapa? Kepada AADC lah itu kita bagi untuk nak bentang pada JKP, semua yang kita bentang sinet itu. Itu dokumen yang kita ada pun. Termasuk. Okey, kalau dah bagi semua cantik, mana AADC akan tengoklah. Mungkin seminggu 2 lagi kita sit down lagi sekali lah. Dia boleh tengok kertas penawaran tu apa yang tambah. Saya ingat semua dah dalam tu. Okey. Cuma yang saya ingat dokumen yang kita serah itu dah lengkap semua dah sesuai dengan apa yang perlu untuk MQA. Cuma pada saya ingat yang kurang pun table 4 yang kita beritahu itu dah siap tu, kita buat table 4 lah. Based pada kursus yang telah diluluskan oleh Senate. Okey, baik. Isu yang kedua, kita tak dapat lagi surat pelantikan sebab kita nak kena hantar kepada penilai. Saya kalau boleh, ada surat pelantikan ke penilai yang kita luluskan hari itu. Terus kita ambil tindakan untuk nak hantar dokumen untuk dapat komen daripada penilai. Penilai tu dia kena masuk senat juga JUSA kan? Masuk dah itu dulu dah. Lulus surat dah. Lulus surat dah. Encik Saiful kau boleh respon sikit? Ada Prof. Surat tu kita nak juga ataupun kita dah hantar pada sana, ada maklum pada kita untuk kita nak hantar dokumen. Ya, surat tu apa unit apa Sekretariat Senat dah prepare. So nanti mereka akan bagi salinan. Kita akan hantar kepada ni. Okey. Cuma maklum kita lah. Ya. Saya pihak PJK ada hantar juga memo kepada Kausas, satu panduan ataupun kita kata apa dia item-item dokumen yang perlu disediakan sebabnya di PLI ni kita kena mohon melalui sistem IMAS tu kan. Jadi kami dah senaraikan lah apa dokumen yang kena sedia, lampiran apa yang perlu disediakan. So mungkin boleh rujuk balik. Saya rasa memo tu saya hantar dalam 2 minggu lepas kot.
Jadi saya bawa balik pada kausas pun jadi saya tanya juga apa tindakan apa kemarin saya sembang dengan dekan nak main dengan Prof Rozlan. So kita tak sebab tu kita tanya dengan berkenaan dengan soalan lantikan atau apa tindakan selanjutnya kan. Sebab saya rasa kita punya keperluan untuk IMAS pun dah ada lah. Cuma kita nak masuk ya. Yang tu. Cuma at the same time kita nak hantar kepada board kan tadi Encik Marwan ada berita ada bila yang kita boleh hantar kepada board tu Encik Marwan. Dia cuma nak board ni saya tengok saya tahu lah pesan mesyuarat kan. dijangka bulan 6. Minit senat dijangka bulan 6. Cuma hari tu dah bincang board hari tu ikut fungsi senat hari tu dia suruh kita buat dulu. Board tu kemudian kalau tunggu board bulan 6 lambat. Itu keputusan VC. Dalam betul sebab tu kita kata cycle IMAS tu kalau boleh kita nak masuk bulan 5 ni. Cuma itulah kalau kata buat bulan 6 kita kalau boleh saya nak dapat juga sepatutnya sisi lah kat saya berkenaan dengan keperluan tu selain daripada kausah kan. Sebab sebelum saya tanya sana kami sembang main kami pun tak tahu hantar kat siapa pun tak tahu. Hantar kat Mira ke, hantar kat kita hantar kepada dekan. Jadi dekan kena minit lah kepada PIC je sebab kita tak ada ketua jawatan kan. Tadi Ibu sembang marin Ibu sembang dekan main tentang tu. Jadi dia tak maklum pada saya tentang tu sebab cuma dia kata apa lagi keperluan yang kita nak kena buat. Saya kata tak apalah table 4 tu saya clearkan semua. Termasuk yang hak kopro sepatutnya buat mengajar Al-Quran tu saya dah siapkan semua pun. Cuma lagi 3 khusus iaitu pendidikan kaunseling bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Jadi saya hari tu pun raya dalam DPLI buat benda tu. Jadi saya nak cepatkan benda ni sebab kalau boleh kita nak clearkan benda ni cepat-cepat. Yang itulah hasrat saya macam tu. Betul. Okey, tu lah Prof. Okey, itu aja Prof. Teknisi. Okey, tadi kita berhenti dekat wakil bendahari kan. Ada lagi tak yang belum berkajian? Dekan Kewish ada? Assalamualaikum, saya Amy, wakil daripada Dekan Kewish. Okey, daripada Kausas ada wakil tak? Kausas tak ada ya? PPA? Ada. Cik Saiful ada. UEC? Dr. Sohadi ada wakil tak? Tak ada no. AEDC ada. UTLC ada no. Okey, Prof kita Dr. Asnani ada masalah dengan mikrofon. Prof kita teruskan dengan next agenda ya. Okey, teruskan Jusha teruskan. Okey baik. Kita nak sekejap ya. Okey. So kita ada pengesahan minit mesyuarat ini. Kenapa kita share yang ni? Sebab kita minit mesyuarat khas yang lepas kita belum sahkan ni. Alif Lena ke? Alif Nodian ada tak tahu? Dia tak daftar hadiran pun tadi. Panggil dengan nama lengkap. Ni itulah pasal. Prof kita terus ke bahagian B dulu boleh tak Prof? Lambat lah Alif ni. Boleh. Yang tu yang penting. Boleh nak? Teruskan. Lambatlah nak tunggu ni. Sekejap pukul 4 saya kena jumpa NC pula. Okey baik. Kita teruskan dengan kertas cadangan struktur agenda 3.1. Aisyah share terus 3.1.
Dah ada pula ni. Okey. Minit mesyuarat yang lepas kita ada JKPP khas kali kedua pada 21 Ogos 2024. Jadi kita go through tengok seterusnya. Yang minit mesyuarat ni kita ada buat edaran kan sebelum ni? Alif. Kita terus tengok perkara berbangkit juga ya. Belum. Kalau kata ada kesalahan ataupun pembetulan, kita minta ahli mesyuarat untuk memberi teguran lah ya. Baik, masa tu kita punya mesyuarat khas adalah berbincang berkenaan dengan semakan kurikulum untuk medik. Jadi untuk yang medik ni memang dah selesai, kita pun dah submit kepada MQA. Kita tunggu feedback lah daripada MQA ni pun dah selesai. Kita dah hantar dah kepada MQA. Seterusnya bawah. Tapi dia mention tu Kubra tu. Tengok balik dekat catatan. Bahagian di kurikulum. Kenapa Kubra pula? Pembetulan KPSK Lampiran, panel luar, okey. Pihak KPSK prosedur, okey. Tapi dari sudut submissionnya ini kita dah submit jadi yang masa tu kita okey, selesai sampai ke bawah. Okey nah. Alright. Baik. Cuma ada satu pembetulan tadi tindakan dia sebenarnya KPSK lah, bukan Kubra. Jenuh lah Kubra nak buat pembetulan yang medik MDS pula. Okey. Jadi boleh kita Kehadiran tu saya macam tak ada je ada. Ya. Dr. Hadi jenuh pening pula tadi aduh. Kehadiran saya ada tak dalam minit tu? Kan saya tak hadir. Kehadiran rasa bukan Dr. Hadi kot. Oh ini lama, yang lama. Yang ni sebab dia tahun lepas punya. Nudum Madum no. Tu Muhammad Alwi. TDA ada masa tu. Jadi boleh kita sahkan minit ni dengan pembetulan dan pindaan? Saya sokong untuk disahkan. Okay. Dr. Harif cadang untuk sahkan. Disokong seorang lagi? Saya tengok ahli siapa yang ada masa tu? Saya sokong tapi bawah UEC masa tu push. Ya, okey. Tapi Dr. Puan Rafidah ada masa tu? Okey, boleh. Boleh lah. Push. Boleh. Sebab itu kita bentang satu paper je. Okey, baik. Seterusnya kita tengok kepada agenda kita, paper 3.1 iaitu kertas cadangan struktur program ijazah serta pengajian syariah pengurusan halal. Jadi kita mohon Dekan Kuliah Syariah untuk membentangkan kertas kerja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk agenda 3.1 ni, kertas cadangan struktur program ijazah sarjana pengajian syariah dalam kurungan pengurusan halal dengan kepujian. Sarjana muda, dalam paper tu ada kesalahan tertinggal muda. Ijazah sarjana muda pengajian syariah dalam kurungan pengurusan halal. Okey, paper ni sebenarnya telah pun untuk program ni telah pun diluluskan hasrat pembangunannya sampai ke BOG. Cuma dia jadi perkara berbangkit di Senate berkaitan dengan struktur lah. Jadi kami bawa ke bersekali lah dengan 4 paper PO ni untuk disemak di sini sebelum kami bawa ke Senate khas juga pada hari Khamis ni. Supaya benda ni settle lah. Iaitu bahagian struktur lah. Jadi saya rasa saya nak dia dah melalui beberapa perbincangan lah selepas pada tu dengan antaranya daripada tahun lepas lagi perbincangan dengan pihak AEDC pada bulan Mac yang lalu 2025 tu salah juga. Okey, kemudian balik itu juga selepas pada dipointkan ADC tu balik dia dibincangkan dengan kami menjemput mereka yang telah mempunyai sijil eksekutif ni untuk memberi pandangan di peringkat kuliah. Ini adalah hasil lah daripada pandangan tersebut lah untuk disemak, iaitu kita pergi tahu pada bahagian cadangan 3,
yang mana mengikut standard program nya 120 kredit itu, PPT 18, Trust Umum Pengajian Islam 30, Meja 42, bersandarkan meja 18, terbuka 12. Jadi minimum dia 120. Jadi untuk cadangan ini kami mencadangkan seperti komponen di bawah tu, di bawah sikit. Okey, yang ini. Yang mana model wajib universiti kita dalam standard 18, kita standard yang Indonesia punya 19. Untuk trust program 72 sama. Elektif sebanyak 33. Yang untuk standard program 30, kita propose 33. Iaitu 18 pada elektif bersandarkan meja dan 12 elektif terbuka. Jadi menjadikan keseluruhan cadangan kami adalah 124 jam kredit. Itu juga ada pembetulan, bukan 121 tapi 124. 24 lah. Okay. Jadi terus kepada struktur cadangan di bawah. Ini model wajib universiti ini adalah yang standard kepada pengajian Islam. 19 ni. Kemudian untuk Trust Umum Pengajian Islam 30 kredit. Ini pun telah dibincangkan dengan pihak Kubro yang dipengusikan oleh TNCA, yang berusaha TNCA sendiri. Yang ini telah dipersetujui dalam perbincangan lah yang berlaku di AEDC. Iaitu sebanyak 30. Kemudian untuk trust meja ISMPS ni, pengusaha halal ni, yang ini ya. Yang ini adalah sebanyak 42. Subjek-subjek dia, macam mana saya nak kena bentang satu-satu ke, Prof? Subjek yang trust meja. Tak apa. Umum saja, nanti kita minta ahli-ahli lain tengok dan juga buat komen lah. Okey. Dalam trust meja pengajian Islam ni sebanyak 42 ini, dia sebenarnya terbahagi kepada dua lah, iaitu satu meja daripada komponen syariah dan satu adalah meja daripada komponen halal berdasarkan kepada panduan ni lah, standard halal lah. Dan manakala yang syariah adalah yang di peringkat kuliah lah. Jadi kami telah pun semakkan ni telah pun dibuat bersama dengan Prof TNCA yang lalu, iaitu sebab jadi campur kedua-dua, trust umumnya Islam 30, trust meja program 42, jadi semua adalah 72, iaitu bertepatan dengan standard program pengajian Islam yang ada sub pengkhususan. Okey. Kemudian untuk elektif bersandarkan meja 18, dalam ni kita ada bagi 8 subjek. Maknanya dia akan ambil 6 sajalah daripada 8 subjek ni. Jadi dia ada pilihan lebih 2 lah subjek. Untuk elektif terbuka, inilah agak banyak sikit sebab itulah yang kita rasa semua subjek ni penting. 3 yang atas tu adalah subjek yang diminta oleh universiti untuk dimasukkan. Kalau berdasarkan kepada ini, kalau terbuka ni 12, maknanya kalau 3 jam kredit ambil 4 paper je lah daripada paper-paper ni. Jadi kalau 3 yang di atas tu, Basic of Finance, Pengantar Pengurusan dan Digital Business ni adalah benda yang kita akan wajibkan juga pelajar lah, walaupun letak dalam komponen elektif terbuka tapi kita tak bagi dia tak ambil yang ni, maka dia terpaksa hanya ambil satu subjek sajalah daripada yang bawah tu. Jadi saya nak mohon pandangan, adakah kita nak pendekkan pilihan tu, maknanya bagi lebih 2 saja ke? Hanya satu yang tak dipilih atau kita biarkan saja macam ni? Itu sajalah. Jadi keseluruhannya 124 jam kredit. Yang tu dulu yang basic finance dengan pengantar pengurusan dulu. 3 yang atas tu, yang tu dia menjadi wajib kepada Trust Universiti, cuma dia duduk di situ. Cuma kalau kita nak wajibkan dia, nak buat macam mana? Sebabnya kalau kita nak letak dalam komponen yang lain tak boleh, Prof. Sebabnya kalau modul wajib dah memang dah 19 tu.
Kalau dalam teras umum pengajian Islam ni pun dengan teras meja pengusaha halal ni pun dah mengikut standard kedua-dua dah. Maknanya dia mesti halal tu antara 30 ke 36 daripada 72 ni. Ini kita dah bahagi. Jadi dia sama ada 3 subjek ni dia akan duduk di seksi bukan datang meja yang pilih 6 subjek daripada yang di atas tu, atau dia duduk di dalam elektrik terbuka, tapi dia masih terdedah kepada pilihan lah. Cuma kami akan buat supaya pelajar ni atas ni kita akan auto pilih kat dia lah 3 subjek ni dalam terbuka. Maknanya satu lagi tu, kalau duduk dalam elektrik terbuka lah, satu lagi tu dia hanya boleh pilih daripada beberapa subjek yang di bawah tu lah selain daripada 3 di atas. Sama ada kita nak open semua ni atau pendekkan hak bawah tu pilih 2 subjek saja. Kita dapat 1 pilih 2 tu. Termasuk 3 kita semua. Dalam pandangan. Dan ada gangguan bunyi. Untuk pengetahuan semua, kami telah pun mengambil kira lah struktur ni standard pengajian Islam, standard halal dan juga yang JAKIM punya lah. Jadi ni subjek yang kita propose, sebab tu jadi pilihan banyak sikit tu kat terbuka tu. Cuba tengok atas sikit yang latihan industri tu apa. Yang tu silap tu, latihan industri dia kena 8 jam kredit. Kenapa betulkan lah? Prof, mohon izin mencelah sikit. Saya kira total jam kredit ni bukan adalah 121. Dan kalau kita tengok struktur cadangan, Aisyah tolong naik atas sikit. Yang modul wajib universiti tu, jangan sini apa? Struktur cadangan Aisyah. Bawah dia tak ada page number ke ni? Okey, struktur cadangan ni dekat modul wajib universiti ditulis 19, tetapi saya kira ada 18. Teras umum pengajian Islam kat situ stated 30, saya kira cuma ada 28. Oh, ada tertinggal. Dan tak pastilah macam mana, dan total memang 121 lah. Bukan 124. Latihan industri pun rasanya kita dah bersetuju hari tu memang dia 8 jam kredit kan Prof? Sebab kita standardiskan kepada 4 bulan latihan industri. Oh, sebenarnya dia tertukar tu. Nombor 11 tu jadi 8. Sebenarnya dia tukar tempat tu, mungkin dia insert subjek tu dia lari. 8 tu ada. 8 pada nombor 11. Sebenarnya latihan industri patutnya kat situ lah, tapi dia lepas tu yang subjek halal regulatory and governance to compliance, pematuhan peraturan halal tu, yang atas tu bukan nama subjek lah, yang atas tu adalah dalam standard. Ini nama subjek ni kita nak merujuk kepada standard halal yang kita rujuk tu lah. Pematuhan peraturan halal tu, dia bukan 8 jam kredit, tu 3. Jadi tukar tempat lah tu. Yang atas pun kena tengok juga tu. Takut pening nak masuk senat, macam banyak je kesilapan di paper ni. Yalah, paper ni memang sebenarnya tak asal paper yang nak masuk dalam khana adalah part paper untuk PO tu. Tapi kami buat keputusan untuk masuk juga last minute tu sebab kalau standard ni tak struktur ni tak diluluskan dalam Senate, kami tak boleh pergi ke MKO 01 yang mana Senat tu akan berlaku pada bulan 5, hujung bulan 5. Jadi buat keputusan yang macam ni lah agak. Kami akan take note, cuma di pihak KSU ada take note juga nak kena buat penjelasan. Teras pengajian teras umum pengajian Islam tu dia memang sepatutnya 30 lah yang disetujui. Mungkin ada missing kat mana-mana, saya akan masukkan. Kemudian untuk yang halal tadi tu tukar tempat. Nombor 11 tu 3 jam kredit. Numbering pun numbering, okey betul dah nombor 13 tu adalah 8 jam kredit. Jadi total tetap 72 lah. Itu kami akan buat penambahbaikan. Okey. Cuma hak untuk elective major ni memang kita lebih 2 subjek saja. Maknanya dia akan make 6 daripada 8 lah. Cuma yang hak bawah tu macam saya maklumkan lah. Setuju macam ni ke? Yang mana dia kena ambil 4 subjek saja. Tetapi 3 yang atas tu adalah seolah macam paksa rela lah. Nama terbuka tapi dia tertutup lah 3 tu. Dia hanya ada 1 je yang terbuka sebenarnya.
selain daripada 3 ni. Atau kepilihan dia kita bagi sikit saja, kita bagi 5 subjek dia pilih 4 atau 6 subjek dia pilih 4 ke ataupun tak apa macam ni. Untuk nombor 9 tu, yang ini hasil perbincangan saya buatkan kurikulum hari tu dengan pihak NC. NC ada menyebut juga kalau itu terbuka tu biar dia terbuka sungguh-sungguh lah, maksudnya mana-mana subjek selain daripada subjek program dia tu dia boleh ambil. Jadi kami letakkan jugalah di situ. Itu sebagai apa yang kami dalam hasil perbincangan dengan NC hari tu dalam saya buatkan kurikulum program syariah tu. Bila ada lektur terbuka, maknanya dia memang benar-benar terbuka untuk dia ambil mana-mana subjek, even kata dia nak ambil culinary punya subjek ke sebagai nilai tambah pada dia lah. Okey. Okey, saya ingat yang nombor 9 khusus ditawarkan boleh diambil daripada mana-mana disiplin tu, yang tu bagus. Okey. Jadi dia agak open dan juga kalau student tersalah pilih nanti ya kita kena tu lah. Dia tak patut mengulang lah kan. Cuma yang masalah kita elektif bersandarkan major tu dia nama elektif tapi dia jadi wajib ambil Dah susah betul. Ada pilihan Prof. Untuk elektif bersandarkan major 18 jam kredit ni sepatutnya dia ambil 6 subjek saja. Oh okey. So kita bagi 8. Cantik. 8. Lepas itu elektif terbuka yang masalah basic of finance, perkataan pengurusan dengan digital tu lah Ya. Ataupun kita boleh je letak basic of finance dengan 3 subjek atas, lepas tu yang 4 tu terus jadi kursus ditawarkan boleh diambil pada mana-mana disiplin. Tapi seolah-olah kalau buat macam tu, dia nampak macam yang terbukanya hak nombor 4 tu je lah. Macam 1, 2, 3 tu tak terbuka lah kan. Dulu ni ada orang buat elektif wajib. Ada. Elektif wajib, lepas tu elektif terbuka. Cuma yang ni ikut standard dah lah, dia tak ada yang tu lah. Tak apalah, kita buat macam ni lah. Cuma kalau ditanya di Senat, sebab basic finance, pengantar pengurusan digital business tu, benda tu akan jadi wajib kepada pelajar-pelajar kita. Jadi kita bercerita dalam Senat, yang ni di segi pelaksanaan nanti, kita akan dari sistemnya kita akan wajibkan dia dari segi sistem. Dari segi documentation kita buat macam ni lah. Okey. Cuma dari sudut yang kod tu abaikan dulu sebab yang tu memang sebab subjek ni belum dibangunkan. Memang tak ada kod lah. Ada yang kami letak MK Wish ke apa. Yang tu bukan yang tak ada lah. Yang kod tu nanti AADC akan bantu untuk perlukan. Baik. So kalau setuju saya boleh bawa lah paper ni untuk senat khas juga hari Khamis ni supaya kami boleh terus ke MQA 01. Mohon pandangan yang lain lah. Saya nak tanya sikit dekat elektif terbuka tu kita ada MPP elektif terbuka dekat nombor 2 dan nombor 7. MPP 6113 tu pengantar pengurusan dengan prinsip pengurusan. Satu je. Kan? Sama je kan tu? Betul-betul sama. Jadi sebenarnya yang mana? Itu ada dua nama lah. Satu kata pengantar, satu kata prinsip. Lepas tu bila dah tukar, duduk sini dua-dua. Okey, kita buang satu, buang prinsip. Wakil Kewish ada tak sini? Ada tadi Puan Annie tadi ada. Doktor, saya dapat maklumat daripada Dr. Asnani sebab dia ada masalah mikrofon tadi. Dr. Asnani kata untuk degree adalah prinsip. Nama prinsip lah. Okey, baik. Tapi so, nanti kena confirmation jugalah ya dengan baik. Baik. Yang untuk komponen pengajian Islam Ustazah? Itulah ada kurang. Tak cukup. Nak tengok. Itulah kat mana tak hilang ni. 3, 9, 12, 15, 14. Yang tauhid tu ada silap kod tu, yang tu 3 kan? Kat situlah. Okey, dapat balik 30. Atau tak dekat subjek teras sini teras meja teras umum pengajian Islam kan?
Ya, yang tu. Kesilapan daripada nombor 4 Puan Zusha. Tauhid tu bukan satu. Nombor? Nombor 4 dia ada dia adalah 3 kredit. Dia sekarang dulu 4 tu dia ada Quran 4. Jadi bila replace dengan tauhid lupa tak buang satu tu. Dia sebenarnya cukup dah 30 ni. So kalau tauhid tu 3 bermaksud sini cukup dalam 30. Cukup 30 ya. Ustazah, yang Quran 4 tu tak masuk ah. Itu kita setuju Quran 3 saja. 3. Untuk kita setuju dengan Prof TNCR itu. Itu Untuk 3 halal dan juga kepimpinan pun semua tu dakwah tu. Dan hari itu Ya. macam 3 kita letakkan dalam teras umum pengajian Islam. Yang Satu untuk kita syariah selitkan dengan dalam teras meja. Ya. Yang ni tak, yang ni 3 saja. 3 kita setuju dah hari tu Ustaz. Okey. Doktor. Okey, baik. Apa yang kekal 4 tu syariah dan juga usuluddin bahasa Arab yang sedia ada sekarang tu lah. Itu kekal 4 paper. Itu Baik, kekal. baik. Okey. Okey kok. Lulus lah kot. Ada pandangan lain tak? Sokong insya-Allah. Maaf Prof, saya nak minta tengok justifikasi tadi tu. Mungkin kita boleh buat penambahbaikan sedikit dekat justifikasi untuk masuk ke senat. Boleh. Sebab justifikasi turun bawah Aisyah. Justifikasi ni kan. Sebab justifikasi ni dia kata dibuat kerana diluluskan apa. Jadi sebetulnya justifikasi ini terhadap cadangan dan perubahan tadi. Dia paper ni lulus siap pukul di email pukul 2 tak saat ni, memang saya pun tak sempat nak sibuk. Tapi tak apa, itu kita akan buat betul-betul untuk masuk Senat nanti. Ambil kertas kerja Senat dulu. Isi-isinya tak ada di sana, combinekan. Ya, baik. Minta semok balik dengan catatan minit yang kami bagi atas perbincangan kita lah. Susunan dia balik tu, takut saya pun dia jadi pening lah ni. Okay, susunan yang mana tu Puan Rafidah? Tapi secara Selepas tauhid 3 kredit apa semua tu lah, semok balik lah. Struktur ni dah cantik dah. Kadang-kadang dialog ni. Cuma dengan penambahbaikan yang kita bincang tadi tu, dan untuk masuk senat tu Ustazah, ambil juga paper yang senat dulu, lepas tu kita tambah je dengan yang ni. Baik. Sebab justifikasi apa semua tu dalam kita kerja dulu dah lengkap lah. Cuma yang ni kita fokus kepada struktur kan. Ya, baik. Okay. Jadi kita peraku kertas ni untuk dibawa ke senat dengan pindaan ni Prof? Ya. Okay. Yang ni saya bawa senat khas hari Khamis ni ya Prof, boleh tak? Supaya boleh kami terus jalankan lah. Dia tak jadi pun bangkit lah senat nanti dah. Ya. Kena ni urus dia ni Cik Saiful terlajah lah ke mana pun. Kita nak cepat ni. Lepas tu untuk yang ni jumlah untuk struktur ni 121 ke 124 ni? 124 saya dah betulkan tadi. Tapi total kredit yang kita kira 121 Dr. Roni. Ya ke? Kita campur 19, campur dengan 30, campur 42, 18, 12 jadi 121. Kalau boleh 121 amat cantik lah. Betul 121. Dia dah saya kira 124 dah. Dia dah 121. Okey, lepas tu dalam yang 121 ni dah betul. Kalau betul lah kita pakai. Kemudian dalam elektif bersadakan meja, elektif terbuka apa semua tu. Okey. Turun lagi. Bawah tu buka satu kolom lagi jumlah kredit kita buat 121. Ya, baik. Masukkan lagi sekali lah supaya tak lari kan. Okey, kita luluskan, kita perakukan untuk dibawa ke senat ya. Terima kasih Dekan Syariah dan lain-lain.
Next agenda. Okey. Baik, next agenda adalah bahagian D iaitu agenda 5.1 kertas cadangan permohonan pindaan PEO dan PLO bagi program ijazah seminar syariah. Jadi kita mohon Dekan Kuliah Syariah untuk mentangkan kertas kerja. Prof, ini adalah kertas dan ahli mesyuarat pindaan objektif PEO dan PLO lah bagi SMSY, yang mana pindaan ini telah pun dibuat dibengkelkan pemurnian dia di AEDC pada 16 Februari. Kemudian dalam mesyuarat jawatankuasa perancangan akademik peringkat kuliah pada 26 Februari. Seterusnya kita bentangkan semula kepada AEDC pada 8 April baru-baru ni lah, pada minggu lepas. Ini hasil daripada semakan tersebut. Ini adalah hasilnya lah, iaitu dalam perkara 3 cadangan PEO ni daripada yang semasa ada 5, yang semakan kita buat 4 sahaja PEO, yang mana PEO 1 menggabungkan PLO 1 dan 2, PEO 2 menggabungkan PLO 4, 5, 6 dan 7, PEO 3 menggabungkan PLO 3, 8 dan 11, manakala PEO 4 menggabungkan PLO 9 dan 10. Kemudian 3.12 ni perbandingan PLO semasa dan semakan lah. So dia banyak jugalah perubahan-perubahan yang lebih menepati kluster-kluster yang disebutkan dalam yang terkini dalam yang diperlukan lah, yang terkini tu lah, MQF tu. Dan ini juga telah pun disemak lah. Jadi mohon pandangan dan sokongan untuk dibawa ke Senat Khas Khamis ini. Yang ni itu kita dah bincang dekat AADC ke? Ya, Prof. Yang ini 2 kali. Satu kita buat bengkel, kemudian kita balik murnikan, kita balik buat perbincangan dalam mesyuarat pembangunan kurikulum di kuliah. Kemudian kita bentang semula pada minggu lepas bersama Puan Rafidah dan juga Cik Masri untuk tengok balik semua wording dan ini juga telah mendapat maklum balas lah daripada kami ni pending ni disebabkan itulah kelewatan lantikan penasihat luar dan penilai luar tu yang telah pun expired puluhan tahun sudah. Jadi sebaik saja diluluskan oleh Senat yang lepas, walaupun tak dapat surat lantikan, kami dah bagi rejah lah dekat penasihat kami dan dalam tempoh 2 hari kita dapat komen lah daripada penasihat luar. Jadi kami dah telah memenuhilah semua syarat-syarat yang dikehendaki untuk dibentangkan dalam senat, dan akan perlukan senat khas tu supaya benda dia dapat digunakan untuk dalam sistem OMS kita, yang mana kita perlu key in carry mark 30% tu yang berakhir pada 19 ni. Jadi saya nak mohon untuk nak guna dululah Prof, kalau dulu kat sini sebelum senat Khamis ni. Tolong tengok saya PO 2 tu berkemahiran sebagai apa tu, tak apa nampak. Polyglot. Apa dia tu? Polyglot ni adalah orang yang menguasai pelbagai bahasa. So dia adalah menyentuh dari sudut komunikasi. Polyglot ni memang ada dalam DPP Prof, dan dia adalah apa kita panggil nama yang diterima lah. Polyglot adalah mereka yang menguasai pelbagai bahasa. Jadi pelajar kita ni kita anggap sebagai polyglot sebab dia boleh bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga bahasa Arab. Okey. Joshua okey ke polyglot tu? Bolehkah kita pakai
berkemahiran sebagai polyglot dalam komunikasi profesional. Tak dengar. Sorry. Polyglot ni biasanya lebih daripada 3 bahasa. Jadi pelajar kita ni memang ada 3 bahasa ke? Oh, sebab kami tengok dalam di BP tu dia kata menguasai banyak bahasa, dia tak kata 3. Tak mana tu dia 3 tu? Biasanya dalam dia kata sekejap saya pun baru nak cari balik. Saya cari balik polyglot. Okey. Lepas ni buat pindaan bahasa Mandarin pula. Ada kelas tadi. Dah kalau 3 bahasa okey, bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Tak, ada juga saya jumpa ni dia kata polyglot menguasai 5 bahasa atau lebih. Sekejap ya ke? Kat mana tu? Sebab tengok dalam BP tak ada pun. Tak nak saya duk check ni dia keluar. Dia keluar orang bahasa macam-macam. ada sumber lain tu. Lebih dari BP. Saya pun baru nak cari sebab baru tengok Kalau kita kata kalau nak selamat lah, berkemahiran dalam komunikasi profesional, berinteraksi secara efektif dalam pelbagai pihak, menggunakan teknologi kita. Buanglah polyglot tu, tak kira dia nak 5 mampu kita. Itulah. Sebabnya memang asalnya macam tu berkemahiran dalam komunikasi profesional tu. Cuma kita highlightkan polyglot tu nak menunjukkan penguasaan 3 bahasa pelajar kita tu. Sebabnya kami rujuk dalam DPP tu dia habaq kata pelbagai bahasa, dia tak menyebutkan bilangan tu. Tapi kalau confirm kata melebihi 3, memang tak sesuai lah polyglot di sini. Ataupun tak termasuk bahasa Melayu, bahasa ibunda ke, Wallahualam lah. Nak tengok puan ataupun nak buang ke pun boleh boleh je buang, terus je ambil berkemahiran dalam komunikasi profesional, boleh saja. Saya ingat lebih selamat yang tu lah. Yang saya jumpa polyglot ni dia kata several languages, tetapi dalam artikel lain dia bagi definition tu more than 3 atau more than 5. Kalau dah ada 2 mazhab tu better kita buat peluang lah. Lagi dia tanya budak kita boleh bahasa awal lagi. Bahasa baling, bahasa konerang. Okey. Dah betul pun boleh dah. Polyglot lah tu. Berkemahiran. Okey, yang lain-lain? Yang lain-lain okey. Okey, alhamdulillah. Kami ni ibarat orang naik kapal terbang semua dah. Duk panggil nama ni syariah ada 4 orang. Nak naik lagi ni. Tak boleh berlepas lah. Prof, macam mana Prof hasrat kuliah syariah ni kalau kata PLO ni senat nak masuk Khamis ni. Hasrat mereka kiranya kalau selesai JKPPP ni boleh tak mereka nak terus masuk dalam OMS ni Prof? Saya ingat boleh tetapi tertakluk kepada kelulusan senat lah. Kalau ada perubahan di senat, mereka kena ubah lah. Itu yang bahayanya tu sebabnya kalau katalah dah key in dalam OMS, lepas tu program lain semua dah start sebab kan ni nak kena key in markah untuk carry mark 30% kan. Jadi katalah dah ubah dalam OMS, program khusus pun dah mapkan kepada PLO tu, tiba-tiba ada perubahan, data tadi kiranya kena wipe off kan. Tadi ada juga kami merujuk kepada BTM. Kalau kami dah key in, kalau ada perubahan tu dia kesan tak pada markah yang telah key in, dia kata tak ada. Dia kata tak ada, cuma dari sudut pelaporan lah dia kata. Yang tu sajalah. Tapi kata yang key in tu nak padam tu dia sedap. Kan? Ya doktor. Maksudnya pelaporan tu nanti bila kita buat pengukuran analisa tu nanti kita tak dapatkan report tu. Yalah. Maksudnya dia jadi itulah masalah. Cuma markah tu kekal lah di situ. Markah tu tak kena key in semula lah. Tak apa, tapi kita kena fikir yang ke depan juga tu nak buat analisa PLO tu nanti diperlukan untuk keperluan MQA tu. Kita tak boleh tak ada analisa PLO tu. Sebabnya Prof, sebab kami dah nak cubakan awalkan benda ni untuk masuk Senate baru ni supaya senat khas untuk luluskan panel penasihat tu, tapi tak dapat menyebabkan panel tu lambat lah. Ini yang menyebabkan kami
jadi lambat ni. Sekarang ni kalau kata tak boleh, kata petang ni kita upload benda ni, pensyarah kami kena tunggu dah lah mesyuarat akhir kami tu petang. Maknanya malam tu, petang tu baru boleh upload. Kalau tak ada perubahan ataupun dengan perubahan tu, maknanya mereka hanya boleh key in 2 hari je. Hari Jumaat, hari Sabtu last lah tutup sistem. Melainkan sistem tu boleh consider untuk syariah panjang sikit lah dalam tutup 20 kat kami. Okey lah macam tu. Tapi saya rasa berdasarkan kepada Senat lepas, Ya. dalam semakan PO dan PLO ni, Prof NC dia akan tanya, JPP dah lulus ke? AADC dah lulus ke? Kah itu kita kata dah lulus, dah semak. Lepas tu dia lulus je. Ya betul. Jadi Itu kalau Dr. Hadi pun tak petang pun dia. kalau jadi mengambil semangat itu, ya. saya ingat kalau kita lulus Kita di rasa sini, okey lah. dia okey lah. Pakat-pakat sokong lah. Pakat-pakat sokong lah. So kalau kok ada siapa-siapa lah kok rajin balik duk tengok dek kok ada cadangan pindaan abang siap-siap. Okey. Yang ni yang PLO 9 tu 9. dia agak apa nama tinggi juga tu, mengamalkan syariat Islam secara holistik dalam pembelajaran hayat dan pembangunan kerjaya. Yang ni rasa macam gayat juga tu. Macam mana kita nak bagi bedah sikit. Kalau mengamalkan syariat Islam secara holistik tu dia macam tinggi sangat tu. Ada tak? Prof, kalau nak ikut apa yang kita buat ni secara apa? Kalau dia tu apa nama? Tak semayang kan? Mungkin kita rasa tak ramai kot ataupun memang itu kita punya hasrat kita memang dah dia mau syariah, dia kena mengamalkan keseluruhan syariah tu lah. Itu kita punya dalam 5 tahun selepas bergerak sini, semua pelajar kita target untuk dia amalkan sepenuh. Sama ada seorang dua tak amal tu, mestilah ada apa-apa kita kata objektif pun dia takkan jadi satu patut. Kita pun macam nak GOT pun ada juga Google tak jadi satu patut juga. 90% itulah maknanya ayat tu maksud saya. Kalau ada ayat lain yang agak lebih macam fleksibel sikit lah. Mengamalkan syariat Islam secara holistik dalam pembelajaran sembahyang dan pembangunan kerjaya. Ada tak? Kalau yang dulu aplikasi sebab hari tu asalnya mau aplikasi tapi dia apa nama yang 7 tu dah menggunakan aplikasi. So mengamal ni adalah ayat yang mengamal tu tak apa. Menunjukkan syariat Islam secara holistik tu. Kau nak buang holistik tu? Apa maksud sini holistik tu? Holistik ni menyeluruh lah. Jadi dia semua hak wajib dia buat lah. Hak haram tu dia tinggal ya. Tak payah sebut secara holistik lah. Nanti nak ukur tu payah tu. Lepas tu dia jerat kita tu. Tapi kalau ikut dia punya, kita punya Prof, kalau nak ikut dia punya konten kita memang holistik. Kan dalam syariat tu ada ibadat, muamalat, menakahat, jinayat tu dia dah holistik dah dari sudut tu. Jadi bila dia dah belajar, dia patutnya mengamalkan secara holistik lah. Dia sebenarnya lepas dia keluar nanti tu kita tak ada lah nak ukur 5 tahun tu dia jadi ke tak jadi tu. Yang ini ni dia adalah yang kita nak hasilkan berdasarkan kepada PLO yang 11 tu. Yang mana dalam dari sudut kalau konten kita pun dia menyeluruh semua syariat, even bab-bab jenayat pun ada benda yang tak aplikasi, tak apply dekat negara kita pun kita belajar secara boleh tak kita cadangkan mengamalkan syariat Islam secara berterusan, ganti kepada holistik tu. Boleh Prof, boleh. Cara berterusan maknanya berterusan buatlah. Mana kita nak ukur holistik tak holistik tu bukan apa, saya takut benda ni menjerat kita. Boleh Prof, berterusan.
Dia kadang-kadang bukan apa, ada auditor-auditor yang cari pasal dengan kita. Jenuh. Okey, satu lagi yang 8 tu, apa maksudnya? Menunjukkan kepimpinan, kebertanggungjawatan, okey, dan otonomi dalam membuat keputusan berdasarkan prinsip syariah. Dan otonomi itu apa? Apa maksud? Otonomi tu dia ada apa kita kata, dia ada stand lah, dia ada. Kalau tengok dia punya kluster pun Prof, kluster 3F tu memang dia nak leadership, otonomi dan responsibility. So kita ambil ayat tu balik ya. Memang kita pun nak guna ayat selain pada otonomi tu, tak ada lah pilihan. Dia boleh buat keputusan sendiri lah. Dia buat keputusan sendiri untuk Boleh tak saya nak apa bagi yang contoh? kita- Orang tanya dia ayam ni sembelih halal ke tak tu, dia kata dia mengaji lagu ni memang halal. Tak tahu lah kot no. Dia tak kena macam tanya tu orang lah. lain kan. Otonomi dia tu. Ya. Kan. Hukum ayam sembelih tu sebab dia mengaji dah dia. Okey, kalau kita faham Dia- okey lah. Tapi dia tak melibatkan hukum ni, Ustaz Zubair. Dia lebih kepada otonomi terhadap leadership dia tu lah. Kalau dia melibatkan Yalah. hukum, kalau dia Maksudnya kata macam ni, kalau dia kata Sat, saya nak kena tanya juga saya punya Ustaz. Itu pun otonomi juga. Sebab dia kata Sat tunggu bagi dia dapat keputusan kan. Betul lah dia boleh buat keputusan tu. Ya, maksudnya katalah dalam kerja dan apa nama, ada satu benda yang salah lah dengan syariah. Dia kan keluaran syariah. Dia boleh kata, oh benda ni tak betul. Atau benda ni sangat tepat. Syariah comply dah, dia kata compliance dah bertepatan, patuh. Itu maksud otonomi, dia dah kenal yang mana dia dah ada ni lah. Dia boleh buat keputusan sendiri. Boleh faham itu. Okey, dah faham okey. Ya. Yang PLO 7 tu mengaplikasi kemahiran asas numerasi dan statistik dalam pembelajaran kerjaya. Yang ni bagus. Cuma dalam struktur program, khusus apa yang dia Kami di ambil syariah numerasi ni, kalau ni kita ada apa tu, faraid. Faraid ni memang kira sepenuh lah. Lepas tu kita ada faraid, sekarang ni dalam semakkan kita ada advance lagi. Kita akan propose satu lagi paper faraid advance bagi yang pelajar yang sangat minat dalam faraid ni. Selain daripada tu, dia buat tu lah. Dia buat apa? Kertas-kertas kerja apa tu kan. Dia tapi faraid tu memang jelas kan, memang ada lah. Okey. Okey, apa tu Doktor, saya ada satu lagi cadangan untuk sedikit pindaan untuk ke Senat. Nama program tu kita isikan sebagai nama penuh lah. Ijazah Sarjana Muda Syariah dengan Kepujian. Ya, baik. Okey. Okey Prof, okey apa ni? Kita beraku dengan pindaan ya, sedikit pindaan tadi tu kan. Okey. Okey. Ya, pemetaan okey kan? Tengok pemetaan. Tu yang nombor 5 apa? Ini silap pun tu. PLO 4 tu, pemetaan tu. Ada nombor 5 pula celah-celah. Kita tik, lepas tu ada nombor 5. Oh, yang ni page code tu. Mana Prof? Oh, ni dekat. Oh, ada dekat 5 sini. biru tu. Dia page Prof, page. Belakang tu ada 6, ada 7. Dia oh, lah page dia duduk kat celah-celah tengah ni. kat celah-celah tu. Semua Awak gila lagu tu. Page tepi ah. Baik, kita ubah. Okey. So ini kita peraku dengan pindaan dan kesenat ya. Baik, seterusnya agenda 5.2 adalah kertas kerja pindaan PO PLO bagi program DPGS. Silakan Dr. Rahdi. DPGS nah, baik. PGS. Okey. 5.2, okey.
Yang ni pun sama juga keempat-empat program ni, sarjana muda syariah dengan kepujian, kemudian diploma pasca siswa zakah hakiman dan gabungan syar'i di PGS, sarjana syariah dan juga PhD. Semua keempat-empat ni melalui proses yang sama lah. Mula kita pergi bengkel, kemudian kita balik semak endorse di peringkat kuliah, kemudian kita bentang semula kepada AADC pada minggu lepas lah keempat-empat program ni. Jadi proses dia sama. Jadi maknanya semua ni telah dan juga telah mendapat komen daripada penasihat luar. Okey, terus Okey, kepada kita tengok cadangan. Tengok cadangan tu cuma ada perubahan pada semasa PEO semasa kita ada 4. PEO 1 tu Aisyah zoom balik Aisyah PEO 1. Okey. Ni pun ada polyglot. Tak apa, kita buang polyglot. Dan juga sini kita ada map PLO 3 kan. Cuba kita tengok statement dia memang ada map ke PLO 3 ke? Berpengetahuan Aisyah. Okey, berpengetahuan mendalam. Bukan PO 1 ni. Kan berpengetahuan mendalam map kepada PLO 1, okey betul. Menyelesaikan isu berkaitan PLO 2 betul. Berkemahiran dalam komunikasi PLO 5 betul. Cuma PLO 3 ni statement yang mana yang kita nak map ni? PLO 3 adalah practical skill. selesaikan isu kot. Selesai isu PLO 2 bro. Dia kognitif. Tak siap. Okey, sebenarnya PEO 3 tu duduk di PEO 2. Dia sebagai pengamal undang-undang tu. Pengamal undang-undang tu dikira sebagai praktikal lah. Mana? PLO-nya mana? Ayat dalam PO1 tu maksudnya dia dalam PO1 dia menyentuh PLO 1, 2 dan 5 sahaja. Manakala PLO 3 tu unsur praktikal tu tak ada kat situ tapi dia ada di PEO 2. PO 2 iaitu dia sebagai pengamal undang-undang. Itu ada kami bincang, pengamal undang-undang tu dikira sebagai praktikal lah. Bolehkah Puan Zu kita ubah kat situ? Boleh diterima ke? Pengamal undang-undang. Itu kami bincang dengan AADC macam tu lah. Kita consider pengamal undang-undang syariah itu sebagai praktikal. Praktikal ni adalah dalam PO adalah selepas dia bergraduat lah. Selepas bergraduat, praktikal. Practical skill ni lebih kepada apa yang dia duk buat macam tadi dia bukan practical skills ni bukan selepas dia bergraduat, dia semasa pengajian dia tu. Practical skill PO ni adalah objektif yang kita nak capai selepas dia bergraduat. Taklah. PEO ni PEO dia adalah program educational objective kita. Jadi bila PLO 3 yang kita nak ni kan tu dia adalah lebih kepada practical skills lah. Cuma saya nak membetulkan kata dia practical skills selepas dia bergraduat tu salah lah. Practical skill tu dia dapat ketika pengajian dia. Kalau tapi bermaksud nak map di PO 2 tu boleh lah. Okey. Kalau boleh terima saya nak ubah di sinilah. Ke PO 2. Sebab hari tu ada memang duk bincang juga praktikal dia, nilai-nilai praktikal tu kat mana, maka kita nak consider pengamal undang-undang syariah tu sebagai practical skill lah.
even dalam pengajian pun masa praktikal pun banyaknya mereka semuanya mereka ni praktikal kat ni lah dekat firm lah sebagai Okay, yang pindah masuk ke bawah nah. bawah. Jadi dia ada 4 PLO kat bawah nah. PLO 3, 8, 10 dan 11. Boleh? Boleh nak? Jadi maknanya kami daripada 4 objektif kepada 3 sahaja. Dan menyentuh ke semua ke 11 PLO tu lah. Okey. Yang dia punya PLO pun sama juga, ada polyglot tu juga kami buang. Okey. Lepas ni kita buat program betul ada polyglot tu. Syok Betul pula. lah. Tapi kalau sampai 5 tu banyak orang ingat pening. Cina Tamil lah, Mandarin Tamil. Cuma saya nak tengok dekat 3.3. Aisyah tengok 3.3 dekat mapping tu. Mapping ni patutnya di mapping kepada ni cluster ni kan. Cluster 1 knowledge semua ni dia punya domain dia ni cuma ada 8 ni, bukan ada 11 ni. 3.3 tu. Sama juga dengan paper tadi. Saya pun baru perasan dengan paper degree syariah tadi tu, mapping terhadap PLO ni dia cuma ada 8 je ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bukan 11. Aisyah berhenti kat sini Aisyah. 3.3. Sini. Kan cuma ada 8 je tu. Cluster cukup 5 tapi domain ni 8 bukan 11 domain. Sebab kita kata kat situ hasil pembelajaran kepada pencapaian 11 hasil pembelajaran MQF. Dia sebab kluster 4 tu dia ada 4A dengan 4B tu. Dia patutnya kat situ mana lagi dia ada AB ya. Kluster 4 tu ada 2 lah. Lepas tu interpersonal dengan communication pun berasingan tu. Digital dengan numeracy pun asing. Mungkin boleh tengok balik no. Domain ni. Kita dapat template ni, kita dah ambil daripada template ni. Kita ambil daripada program yang dah lulus ni. Ya. Kita pun ikut lah. Sebab dia map kepada kluster. Kita ikut sebiji yang template yang paper-paper yang dah lulus nak. Yang ni tak silap kita ambil daripada K-Wish atau daripada Kubra, tak pastilah. Kita pun ikut lah kotak tu. Dan tadi kata hak nursing hak mana? Ikut template mana? Bukan nursing tak terlibat yang ni. Nursing dia terlibat dengan pembangunan program, dia pakai template nursing. Saya tak faham yang Zusha komen ni. Apa dia yang tak cukup 11 tu? Dekat 3.3 ni kolom yang first tu dia tulis program outcome kan Prof? Okey. Yeah. Sebelah kanan tu dia start dengan cluster 1 knowledge understanding. Cluster 2, cluster 3 kan. So ini based on cluster. Tapi domain dalam dia tu dia ada 5 cluster tapi sebenarnya dia ada 11 domain tu yang dia jadi PLO sampai 11 tu. Tapi bermaksud sini dia mapkan berdasarkan cluster lah. Tu kata jadi tak cukup tadi tu. Cuma saya tak cukup tamalah. Dia patutnya domain ni ada 11. Dia ada pecahan tu. Macam contohnya interpersonal dengan communication tu learning outcome domain dia berbeza. Dia tak duduk satu tapi duduk dalam kluster 3. Yang tu program teknisi. Saya ingat yang ni dia ikut MQF yang mana, dia ada banyak siri MQF ni. Dia kena ikut 2.0 tu. 12 domain kan, dia ada banyak tu. Dia kena ikut 11 domain lah kan. Cumanya dia dah ikut ini based on cluster ke? Ni template bila tu, dia kita guna ni hak bila tu kena tengok yang tu ke. Sebab dia ada banyak siri, sat 10 lah, 12. Cuma dia punya 5 kluster tu dah menyentuh dah kan, dalam 8 ni dah sentuh kan. 5 kluster tu dah menyentuh. Cuma kami ni memang ambil, sebab kami last kali, kami ambil yang orang dah lulus lah. Ikut template tu lah. Maknanya kalau yang ni tak cukup, yang lain pun tak cukup juga.
Dia kan tak cukup, kluster dia betul, dia cuma LOD dia tu lah. LOD tu dia jadi 8, dia tak Volume jadi dia 9. tu. Nak tanya, template kosong dia asal-asal daripada mana? Daripada PJK atau daripada AEDC? Bukan PJK ni. Kan. Sebab kami ambil yang dah template-template yang telah dibentangkan sebelum ni lah, yang telah diluluskan. Apa, kita cuba tengok juga, nanti Zusha akan tengok. Kita lulus dengan pindaan, tapi sebelum masuk senat tu, minta Zusha tengok kalau ada tambahan mana beritahu lah. Kita adjustment lah. Secara asas nampak macam okey dah ni. Boleh lah, dekat kluster dia betul lah. Cuma outcome domain saja, LOD saja. Dia ada yang pecah AB tu lah, ada dua yang pecah AB tu yang tak cukup tu. Kalau boleh sebelum senat ni cukupkan, bagus. Kalau tak boleh, mana kita masuk dulu lah macam ni. Cuma kami nak template yang tu lah. Sebab bila tanya template kosong, tak ada kena ambil minta ambil template yang dah lulus. Yang ini template daripada program yang telah diluluskan. Okey. Okey, baik. Terima kasih. Lagi. Dua program ni sama. Sarjana ni, Prof. Sarjana ni pun sama, proses yang sama, semakan yang sama, cuma perubahan dia pada PLO juga. Yang semasa ada 4, yang semakan ada 3 sahaja. Ada 3. Yang mana kalau saya boleh bentang lah, dia sebenarnya hampir sama aja dengan apa program Kubra lah. Sebab hasil daripada perbincangan di AEDC itu, kita hanya tukar bidang sahaja. Untuk sarjana dan juga untuk PhD. Boleh kita tengok dekat PEO 3. Okey. Okey. Yang ayat last bertanggungjawab kepada agama, negara dan dunia. Kita memang nak bubuhkan dunia tu. Apa maksudnya macam mana? Antarabangsa. Itu pun yang global pun kita agak merisaukan kan. Sebab kita takut susah kita nak mengglobalkan. Kau macam mana? Ni, kita buat agama, bangsa dan negara sudah kot. Kita antarabangsa, Prof. Bangsa tak? Agama, negara dan dunia. Ya, dunia tu maksudnya antarabangsa lah. Kalau antarabangsa better kita guna global kot. Dunia ni nampak dunia akhirat kan. Dunia tu bumi kan. Kan dunia dan akhirat. Jadi dunia ni saya rasa banyak sangat ni. Takut tak tercapai nanti apa tanggungjawab di dunia ni berat. ke global ke macam mana? Kalau kata kita nak merujuk kepada apa sebenarnya? Kalau tak mau guna dunia, buat antarabangsa. Macam pelik ya, agama, negara dan antarabangsa. Saya rasa dunia tu okey, dia membawa makna antarabangsa sebenarnya dunia. Global lah, global. Dah dunia ni pasal dia ada macam lawan di akhirat. Dia kata dunia ada di akhirat. Kita ni. Kalau tu kami tambah lagi akhirat sekali lah, Prof. Prof, kalau ubah kami ni, Kubra kena ubah kak. Sebab kami hasil perbincangan itu untuk dicadangkan untuk ambil yang sama lah di peringkat master dan PhD. Kubra buat macam mana itu? Kubra lepas tak ada bentang. Dulu semua paper banyak. Kita bentang. Tak pasalah dunia dekat Kubra. Saya rasa masa Kubra itu, Kubra banyak guna perkataan global kan? Betul tak Dr. Hadi? Tak ingat dah, tapi itulah semua tu kita bentang di semua peringkat jugalah masa tu kan. Sebab itulah di peringkat AEDC mencadangkan untuk kami ambil saja yang
apa nama yang kubra sebab dah dibincang secara detail sangat dah. Ustazah, Jadi masa Cik Masri tu ada minta tu takut mungkin terbagi yang lama kan tak pastilah. wallahu alam. Tapi boleh lah kalau dunia pun maksud dia global lah. Bukan Ya. Tapi kata kerja kubra dia tulis antarabangsa. Antarabangsa. Mungkin masa Cik Masri minta bagi yang lama kot. Takut terforward yang lama apa? Okey. Apa kami ustaz bagi ni doktor bagi balik yang ni, yang baru. Dalam kertas senet ada ustazah dalam senet. Kertas senet tu dia bentuk ni, dia tak ada bentuk soft copy, dia bentuk PDF. Baik. Nanti minta ke Azimah siapa minta sah. Okey baik. Okey baik. Okey baik. Antarabangsa tak ada dunia. Yang lain? Dari Markah Karimat. Yang 8 tu tak ada istilah autonomi pula no. Tadi ada autonomi no. Pasal apa tu Dr. Rohani? Yang ini sebab yang ni telah yang ini memang kami ambil yang sudah diluluskan senat oleh kubra. Aduh. Okey, yang hak tadi pun dunia tadi, hak dalam senat dunia. Dah rujuk dah. Paper senat. Dia afallahu amma salaf ya ustazah ko. Rasanya berbeza sikit dengan yang Usuluddin tu. Usuluddinnya simple sikit. Kami rujuk paper senat ni. Paper senat 127. Memang tulis dunia. Yang lain-lain pun sama jugalah. Yang PLO 8 ni Prof, otonomi tu diganti dengan membuat keputusan. Otonomi tu dibuat, dia tak perkataan otonomi lah. Dia buat perkataan membuat keputusan. Samalah. Okay, bro. Macam mana, bro? Mana dia?
Okey ke yang ni? Prof macam mana Prof? Prof cakap telefon ke? Tengah bercakap telefon tu. Oh ya ya ya. Tak dengar Prof. Kena sambung je kot. Dah Prof cakap telefon. Oh, Prof cakap telefon. Oh, okey, sorry. PJK lah, proses je lah kot. Rampas kosong kat kau sejuk. Hijack Yang lain okey no? Alim Syuhrat? Dia kalau tak lulus hak ni dia kena umur tak lulus juga. Tu kenak lagu tu. Persamaan ni bukan pihak kuliah yang buat lah, ini dia hasil pembincangan di ADC lah sebab benda tu telah dibincangkan secara detail. Kami dah propose yang kuliah punya, jadi kita setuju di situlah untuk ambil yang tu lah dalam bidang pendidikan Islam tu juga, sama lah. Bagaimanapun nak kena peraku lah kot. Cuma nak kena tunggu kat Prof kot, dia ada nak tanya yang mana yang lain tu. Okey, peraku saya ada telefon, ada terima call sini. Dengarlah. Siapa dengar. Okey, Prof, kita peraku dengan pindaan apa tu tadi? Ada pindaan yang tadi? Yang ni tak ada pindaan sangat kan. Tak ada. Cuma yang dunia itulah, dunia kat antarabangsa je lah. Okey, satu tu ya kan? Ya. Okey, so Saya ada rasa pakai dunia boleh lah Prof. Negara, agama, negara dan dunia. Okey je. Boleh lah. Kalau kita faham maksud dunia tu, itulah dunia ni di peringkat antarabangsa lah kan. Ya. Bukan kata dunia akhirat tu. Lagi lepas kata, hampa dunia saja ke? Akhirat tak ada ke? Dia pun tanya kita boh. Hampa ni dunia, cerita bab dunia saja, akhirat tak ada langsung. Pasal abang akhirat tak ada nak pergi ukur. Kat masing-masing yang sibuk. PJK pun tak pergi ukur orang tu. 20 orang punya orang dah tapi tak betah balik mai, tak ada report. PJK pun kena soal je. Tak ada kisah orang lah. Cuma PLO8 tu, PLO8 tu tak ada istilah autonomi, okey ke? Kalau yang tadi tu ada istilah autonomi kan? Dia ada perkataan membuat keputusan Prof. Dia maksud dia sama. Membuat keputusan tu adalah autonomi. Yang tadi ada pula autonomi. Tadi ni kita nak guna balik autonomi itulah. Sebab autonomi pun diterima juga. Nak bagi beza okey lah Prof. Sarjana muda dengan sarjana. Boleh lah. Okey. So, peraku. Boleh peraku. Kemudian PhD pun sama. PhD pun sama, proses yang sama. Dan cuma perubahan dia pada PEO. PEO dia sebelum ni 3, semasa pun semakkan pun 3. Okey, 3 saja. Cuma 3. ilmu baharu tu sesuai ke? Berupaya menginterpretasikan ilmu baharu. Kita PhD ni mesti baru ke? Dia consider ni lah Prof. Hasil penyidikan dia adalah ilmu baru lah. Orang tahu data. Kalau bab cerai tu orang dah tahu dah. Tapi banyak mana orang cerai. Sebab apa orang cerai. Contoh lah kan. Itulah ilmu baharu dia. Maksud kita mengetahui data-data. Dapatan baru lah. Kalau dapatan baru tu okey lah. Ilmu baru.
Yang ni adapt daripada mana? Sama juga Prof. Sama juga daripada Kubro. Hanya tukar bidang sahaja. PO dan PO pun sama. Okey. Diperakukan, Prof? Saya Yang ni tengah tu tengok. PO2 okey, nasional serta antarabangsa. Lain pula Ha, hari ni ni tak kira dunia. antarabangsa. Yang ni lebih tepat lah. Hmm. Nasional dan antarabangsa. Nasional tu pun tak betul juga tu. Kebangsaan kot. Kan kita pakai nasional. Boleh, nasional pun boleh. Dia jadi bahasa Melayu dah nasional tu. Ya, Barisan Nasional, Pakatan Nasional. Kalau nak antarabangsa, kalau dalaman dia panggil domestik. Peringkat domestik dan antarabangsa. Nasional dan antarabangsa. Domestik dia kapal terbang tu pula. Itulah yang tu pula. Nasional dan Peringkat antarabangsa. nasional. Dia kata nasional Boleh kebangsaan dan kebangsaan. Boleh lah. Boleh ya, Prof? No? Boleh. Okey, boleh. Okey, Hasil baik. pembelajaran. Alhamdulillah selesai. Kalau dah ikut template yang dulu tu, yang dah diluluskan, maknanya boleh lah. Okay, no, yang ni tak ada apa-apa bindaan tu. Saya pun seraya agak Prof. Sebab hari tu paper 40 paper. So lulus. Prof MC tak baca. Sebab dah lulus semua jawatan kosong dah kan. Yang Ni pun kalau khas kita dah ikut baca lulus, pula sangkut tak tahulah. apa kalau dia baca pindah. Janganlah habaq kata ambil. Takut saat lagi lepas-lepas ni lagi dia tengok balik semua detail kan. Itulah. Kena bakat-bakat sokong. Okey Prof, yang ni okey lah. So yang ni kita peraku tanpa pindaan dan dibawa ke senat. Jadi Kena pesan kat tak mai hari ni. Kena pesan kat tak mai hari ni. Kod jelas Zenek esok dia melawak. Aduh. Jadi itu saja ketahiza kita pada hari ini. Jadi Prof, ada apa lagi Prof? Tak maaf Puan. Encik Alif ya, Encik Alif. Alif nak kata kami. Yang mapping domain 8 tu macam mana? Nak betulkan ke tak? Kita bantu betulkan lah. ADC macam mana? Kita akan bantu betulkan lah. Takut saat lagi ada masalah kemudian hari pula. Yang dah lepas tu kita akan buat semakan pemakluman ke. Dia tambah kolom je sebabnya dia akan jadi 3A, 3B, 3C semua tu. Part A dengan part B. So akan jadi salah. Betul. Tertinggal kolom tu. Sebenarnya ni nak tanya yang tadi yang 8 tu nak kena buat 11 lah. Yang tadi ni apa domain tadi ni. Pemetaan tu Puan Zusha. Ya kita buat pergi 11 nanti pihak ADC akan bantu kan. Yang ni kita cuma nak tambah nak membetulkan kolom tu bagi jadi domain yang 11 je. Kami nak kolom yang tu lah yang 11 tu sebab kami dapat yang daripada yang lulus-lulus sebelum ni semua hak ni lah. Hak sebelum ni macam mana? Tak apa, dia sebenarnya dari sudut cluster dan mapping tu betul. Cuma learning outcome domain tu. So yang mana yang kita dah kenal pasti ni kita betulkan lah. Kita jangan warisi lah kesalahan. Itu je. Okay. Mohon daripada AEDC yang template yang 11 tu. Okey. Macam nak sebut AADK pun. Dia tahu kan. Tersasul lah. Satu lagi Puan. Untuk master syariah pun sama dengan pindaan ya? Ya. Semua tadi tu dengan pindaan. Okey. Ada 4 semua. Okey, 4 semua. Okey.
Alright, ada apa-apa lagi? Rohani, Ya, saya. apa soalnya ni nanti untuk paper senat ni kita akan terima yang dah dibuat pindaan lah. Ya, baik. Kita akan usahakan segeranya. InsyaAllah. InsyaAllah. So senat khas Prof Nasri Ya. adalah pada hari Khamis ni 17 hari bulan. Ni awak yang set pukul 2.30. Awak tak buat pagi. Date masa tu kita dapat daripada NC sebelum ni, Prof. Ni hari Khamis ni orang kerja sampai 3.30 dah. Itulah. Takut melarat tu. Cuba adjust dengan tu, adjust dengan Khairul. Ejah dipahamkan pagi tu ada event apa di Kausas lah. Kausas esok. Kausas esok. Cuba tengok. Kalau senat ni kalau petang Khamis ni tak sesuai. Pasal dia akan berlanjutan. Naya kepada orang yang punctual dari segi balik tu. Cuma Prof. Prof, saya dipahamkan Cik Khairul nanti senat tu pengerusi diwakilkan kan Prof? Tak tahu. Saya dapat makluman kata dimaklumkan kepada pejabat Prof. Kalau diwakilkan kita nak jadual lah. Kalau kata Prof yang mempengerusikan nanti kita ikut jadual Prof. Kalau saya pengerusi saya straight to the point je. Saya nak sebab dapat makluman tu daripada Cik Khairul. Lulus tahun ni pun tak apa. Ahli tu juga. Kalau saya wakil, saya aduan saya sat ya. Lepas tu saya terus bincang satu sampai 3.30 habis. Tu tak apa nak minta apa kot lagi boleh confirm dengan Ika kot semua ada sebab saya dimaklumkan Cik Khairul kata Cik Ros dah maklumkan perkara ni kepada Ika. Tak apa kalau dia wakilkan tak apalah. Kalau dia tak wakilkan apa siap lah. Tunggu sampai pukul 5 lebih dah baru balik. Ada tak apa, ada 4 paper ini kan Cik Saiful kan? 5 paper ni je kan? 5 ni je. So ada orang lain tambah. Akan tambah yang apa halal sekali ya Dr. Ya. Jadi 5 lah. Okey. Perubahan PO 4 program. Saiful. Halal 1 5 je. Satu lagi Saiful tolong tengok tu. Ada dulu satu kes pelajar yang perakuan yang ambil apa koke tu. Koke di peringkat diploma dibawa ke koke di peringkat degree ni. Yang tu dah masuk senat ke belum? Saya perasan macam tak bincang di senat tu. Okey. Ada yang masuk Izzat. Ada masuk senat, bro. Masuk dah, no? Kalau tak silap dia masuk yang senat hari tu ni. Kalau masuk okey lah. Saya duk risau takut tak masuk ya. Masuk bro. Kita bincang di JKPA lepas tu tak nanya budak tu nak grad dah tu. Tak apalah kalau dah masuk tak apa tapi saya perasan macam tak masuk. Itulah. Tak tahu pasal apa saya berasa lagu tu. Tak apa saya check balik tengok. Tak silap saya dah masuk dah tu. Check balik. Saya tiba-tiba saya rasa macam tak masuk tu yang saya pun tanya tu pasal apa. Saya dah berasa lagu tu. Kadang-kadang perasaan saya tu kadang-kadang yang mai tu ada pasal tu. Baik bro. Okey, Zusha ada apa lagi? Itu je bro. Okey, kalau tak ada apa saya akan terima kasih. Saya tolong round table seorang. Ada tak ada. Medik tak ada apa Prof. Okey. Menteri Polisi pun tak ada apa. Okey. Sebab bendahari pun tak ada apa. Oh, bendahari ada no. Okey. Daftar tak ada apa. Oh, okey. Baru muncul ni. Tadi tak ada.
Okey, kalau diam semua artinya tak ada apa. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada yang terlibat dengan tanda tangani MOU. Sekali lagi pukul 5 katanya ada pula penandatangani MOU tu. Jadi yang berkenaan kalau dijemput sila hadirlah no. Saya itulah apa nak kena tunggulah, kena hadir jugalah. Nampak daripada siap lah tu. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Terima kasih semua.